Perkembangan terbaru menjelang pilihan raya negeri Melaka menyaksikan pengarah pilihan raya Pakatan Harapan, Datuk Seri Amiruddin Syari, mengadakan pertemuan dengan pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehari sebelum perkara itu disahkan kepada media oleh pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadzil. Salam sejahtera kepada semua sahabat penonton. Selamat datang dan bertemu kembali bersama kami di channel The Scream Media. PRN Melaka, Fahmi sahkan Amiruddin jumpa Anwar bincang agihan kerusi PHBN. Itulah tajuk dan perkembangan politik yang akan kita kupas dalam video kali ini. Sebagai disclaimer, segala perbincangan, ulasan dan analisis yang dikemukakan dalam video ini adalah berdasarkan laporan serta sumber-sumber yang sahih. Pertemuan tersebut mendapat perhatian kerana PH ketika ini sedang meneliti kemungkinan kerjasama dengan Barisan Nasional bagi menghadapi PRN Melaka. Namun begitu, terdapat satu perkara penting yang perlu diperjelaskan. Fahmi mengesahkan pertemuan Amiruddin dengan Anwar memang berlaku, tetapi beliau sendiri berkata tidak dimaklumkan mengenai perkara yang dibincangkan. Menurut Fahmi, beliau difahamkan Amiruddin dan Anwar bertemu pada Ahad, tetapi tidak menerima taklimat mengenai kandungan pertemuan itu. Beliau turut menjelaskan bahawa dalam tempoh sehari dua tersebut memang terdapat banyak perjumpaan dan mesyuarat dalam kalangan pimpinan PH. Oleh itu, beliau tidak dapat mengesahkan sama ada rundingan kerjasama PHBN merupakan salah satu topik yang dibincangkan. Perkara ini penting kerana beberapa laporan media mengaitkan pertemuan tersebut dengan kemungkinan kerjasama PHBN untuk PRN Melaka. Namun, berdasarkan kenyataan Fahmi sendiri, kandungan sebenar pertemuan itu belum didedahkan secara rasmi. Justeru, adalah lebih tepat untuk mengatakan bahawa pertemuan itu telah disahkan berlaku, manakala perkara yang dibincangkan masih belum disahkan secara terperinci. Perkembangan ini berlaku selepas Anwar sebelum ini memaklumkan bahawa Jawatankuasa Pilihan Raya PH akan membincangkan potensi kerjasama dengan BN bagi menghadapi PRN Melaka. Jawatankuasa tersebut diketuai Amiruddin bersama Setiausaha Agung PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malah, seperti yang dilaporkan dalam portal berita RTM, Amiruddin sendiri sebelum ini menjelaskan bahawa pertemuannya dengan Anwar bertujuan memperhalusi keperluan kerjasama PHBN sebelum sebarang tindakan lanjut diambil. Beliau turut menyatakan bahawa sekiranya terdapat keperluan rundingan dengan pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Abrauf Yusof boleh diadakan selepas itu. Dari sudut politik, perkembangan ini menunjukkan isu kerjasama antara PH dan BN di Melaka kini berada pada tahap perbincangan yang lebih serius, tetapi belum boleh dianggap sebagai persetujuan rasmi. Malah, BN sendiri masih belum memuktamadkan pendiriannya. Pada 23 Ogos, pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berkata sebarang keputusan mengenai kerjasama dengan pihak lain di Melaka perlu ditentukan oleh BN Melaka bersama kepimpinan BN di peringkat pusat. Beliau juga menyatakan bahawa sentimen akar umbi adalah bercampur dan kajian terperinci perlu dilakukan sebelum keputusan dibuat. Sebelum itu, pengerusi BN Melaka Abrauf Yusof menyatakan bahawa mana-mana pihak yang mahu mewujudkan kerjasama politik dengan BN dialu-alukan untuk mengadakan rundingan. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa rundingan tidak semestinya berakhir dengan pembentukan kerjasama. Ini bermakna, walaupun terdapat keterbukaan daripada kedua-dua pihak untuk berbincang, masih terdapat beberapa peringkat yang perlu dilalui sebelum sebarang formula kerjasama boleh dimuktamadkan. Selain isu kerjasama dengan BN, PH juga dilihat sedang menyusun semula strateginya sendiri menjelang PRN Melaka. Fahmi berkata PH perlu mengukuhkan kekuatan sedia ada dan pada masa sama merangkul lebih banyak kekuatan politik, termasuk bekas pemimpin serta tokoh lama. Antara nama yang disebut dalam kenyataan Fahmi ialah Tian Chua dan Dr. Xavier Jayakumar. Fahmi merujuk kepada mesej Anwar dalam Kongres PKR di Melaka baru-baru ini bahawa usaha memperkukuh PH tidak seharusnya hanya tertumpu kepada membawa kembali tokoh lama, tetapi perlu melibatkan usaha merangkul seluruh kekuatan yang ada. Perkara ini boleh dilihat sebagai sebahagian daripada usaha PH menilai semula pendekatan politiknya sebelum menghadapi
pilihan raya negeri. Namun begitu, menyebut strategi tersebut tidak bermaksud keputusan mengenai calon, pembahagian kerusi atau bentuk kerjasama dengan BN telah dibuat. Dalam konteks pilihan raya Melaka, rundingan kerusi sememangnya merupakan isu penting sekiranya PH dan BN mahu bergerak bersama. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala PH memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi. Dari sudut politik, keputusan pilihan raya lalu memberikan gambaran tentang kedudukan parti-parti di negeri itu. Tetapi keputusan 2021 tidak semestinya menentukan keputusan PRN akan datang. Sentimen pengundi, calon, isu tempatan, prestasi kerajaan serta bentuk kerjasama antara parti boleh mempengaruhi persaingan apabila pilihan raya berlangsung. Persoalannya sekarang ialah sejauh mana perbincangan PH dengan BN boleh berkembang. Adakah kedua-dua pihak sekadar bertukar pandangan mengenai kemungkinan kerjasama atau terdapat usaha lebih terperinci untuk menyusun pembahagian kerusi? Dan jika kerjasama benar-benar dipertimbangkan, apakah formula yang boleh diterima oleh kepimpinan serta akar umbi kedua-dua parti? Pada masa yang sama, BN juga perlu mengambil kira kedudukan politiknya sendiri. Ahmad Zahid telah menegaskan bahawa keputusan perlu dibuat melalui penelitian terperinci, manakala Abrauf sebelum ini menyatakan bahawa rundingan tidak semestinya menghasilkan persetujuan. Justeru masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahawa PH dan BN sudah mencapai kesepakatan bagi PRN Melaka. Fakta yang disahkan setakat ini ialah Amiruddin telah bertemu Anwar. PH memang sedang meneliti potensi kerjasama dengan BN dan kedua-dua pihak menunjukkan keterbukaan untuk berbincang. Selebihnya masih bergantung kepada proses rundingan dan keputusan rasmi kepimpinan parti masing-masing. Jika perbincangan ini berterusan, perkembangan seterusnya yang paling penting untuk diperhatikan ialah sama ada Amiruddin akan mengadakan rundingan dengan Abrauf, bagaimana BN menentukan pendirian akhirnya, serta sama ada PH mampu menyatukan kekuatan dalaman seperti yang ditekankan Anwar. Kesimpulannya, pertemuan Amiruddin dan Anwar menambah satu lagi perkembangan penting dalam persediaan menghadapi PRN Melaka. Namun, pertemuan itu sendiri belum membuktikan bahawa kerjasama PH-BN telah dipersetujui. Buat masa ini, proses politik masih berada pada peringkat penelitian, perbincangan dan rundingan. Saudara, begitulah cerita kita pada kali ini dan kita harapkan yang terbaik untuk perkembangan politik negara kita. Sekian, kita jumpa lagi.